Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Khadijah Kesara binti Mak Rasdan dari Grup Maisa TV Channel TV PSS SK Sultan Omar. Memandangkan kita sudah berada di penghujung sesi 2025-2026, maka hari ini saya bersiaran di Dewan Hal Insan Keso sempena Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Kami amat berbesar hati kerana majlis ini dirasmikan oleh Puan Armila Binti Alias, Timbalan Focal Person PIDKS Daerah Dungun. Suasana sangat meriah dengan kehadiran guru-guru, ibu bapa dan murid-murid dengan yang penuh semangat. Jadi jom sama-sama kita saksikan klip-klip yang menarik sepanjang majlis hari ini. Encik Husmadi bin Abdullah mencari makan terbang seiring di tepi Hikmat menambah bakti mereka di sekolah yang berdua ini. Daripada anak-anak kita sini. Bincang, insyaAllah boleh selesai, tak ada masalah. Takkan direct tadi. Semua pelajar yang diraihkan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam hingga semacam suami isteri yang sentiasa berkhidmat. seterusnya penerima curriculum serta kepimpinan dalam bidang Begitulah perjalanan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah pada sesi ini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian sahaja daripada saya Khadijah, melaporkan untuk Maisa TV. Bye-bye!